Hari ni aku nak belanja korang makan samurai yakiniku. Jom. Oh, kita makan wagyu kan abang? Ayo, wagyu banyak sedap Saya tak mau sayur tak mau sayur. Ni halal lah topek kau makan ni. Entah topek orang Jepun mana tak kau bawa ni. Halal tak ni? Jangan risau Cik Din. Sini disahkan 100% halal. Lagipun sini 100% Bumi Putra punya. Kira local product ni Cik Din, orang Melayu punya. Lagipun Cik Din kat sini bukan daging wagyu je yang halal. Cara proses penyediaan makanan, peralatan dapur, segala benda lah halal kat sini. Semua jangan risau Cik Din, semua halal. Oh, wait. Let me take a video first, alright? Weh, kau punya makanan tu tak habis ke? Mari sini, bagi aku. Biar aku habiskan. Itu kau tak makan ke? Bagi aku. Hey, Majang, ini apa saya mau makan? Ayah, sini you makan sini tak ada itu balang-balang free ke, itu free gift tak ada kah? Mestilah ada Mr. Ong. You daftar je dekat loyalty.samuraiyakiniku.com. Lepas tu you akan dapat free mini skewer. Wagyu skewer. Wagyu dapat free tu kan. Lepas tu kalau nak free lagi, download app dia Loyalty Samurai Yakiniku, turn on notification. Dapat pergi Jepun, 2 tiket pergi Jepun. Melancong pergi Jepun, free juga tu. Nanti dia umum pemenang dia dekat TikTok Samurai Yakiniku. Boleh lah tengok nanti. Bukan tu je, lupa pula nak cakap. Nanti saya bagi special code ni, boleh redeem dekat apps dia, boleh dapat 3 pieces karage free. Apa tunggu lagi? Pergi claim sekarang untuk 30 orang terawal sebelum 31 Januari. Pergi claim Ini daging banyak sangat, aku tak boleh makan ni. Gaut. Daging ni dia kena masak. Jangan lama-lama. Nanti lihat. Kau tengok meja sebelah tu. Kau main banyak lagi order. Makan seorang Biarlah dorang. Kau makan je lah. Tak dorang lah. Aku lapar ni.